Si berangkasa yang jima di dalam bulan Ramadan. Wata wati jima jisi. Nya ban le tha. Nyan ban le sama makna. La illa illa fa ta guys. Wa man wati'a fin nahari ramadana amidan fil farji fa alaihi al-qada'u wal kafaratu wa hiya ittaqu raqabatin mu'minatin fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan muddun wa man mata wa alaihi siyamum min ramadana ut'ima anhu likulli yaumin muddun. Wa man wati'a fin nahari ramadana, dan bermula siman yang mewatak ia nyaman kah dan bermula nyangka kali dan si berangkasa yang watak ba uro Ramadan. Nampu watak. Ha? Anak. Udah otak ni. Oh, wati. Ha? Wati mak. Ya. Si berangkasa yang jima di dalam bulan Ramadan. Wata wati jima jisi. Nya ban le tha. Nyan ban le sama makna. La illa fa ta guys. Si berangkasa yang bersetubuh di dalam ura Ramadan kan malam. Ni ada kun bulan Ramadan ini ura malam hanya. Nyo ura Ramadan dalam keadaan berpuasa. Nya payah depua. Boh gedanyo yang inang, boh gedanyo yang agam, baik yang kalau mengkawin ataupun yang ka mengkawin wajib depua. Ka. Baik sampai roh mempubut ataupun baik sampai roh bersetubuh di dalam ura Ramadan. Punya malam mana depua. Ka. Hal keadaan watak tersebut dengan cara sengaja. Menyohana sengaja, hana pupua. Maksudnya hana sengaja, hana tupua, hana tingat bulan Ramadan. Hana tingat ke bulan Ramadan. Dan juga hana ada sengaja. Kibah hana sengaja. Kadang melaku jaga tengun ahurawa. Bandua. Irmoh karuh mujimak karuh muatak. Kah. Nyan itamong di dalam hana tengah. Nyo yang perlu pegah si berangkasa yang jima ba uro Ramadan dengan keadaan sengaja ho gejima di dalam farad. Farad sudah. Keluar mani baru. Watak di dalam farad. Cuman apabila kejadian yang lainnya pakiban. Fa alaihi maka sabit atasnya seseorang qada'u oleh qada. Berarti bak watenya wate ka terjadi jima di dalam uro Ramadan. Nyan gitanyo yang bersangkutan, gitanyo yang melakukannya puasa batil wajib kah? Puasa ka batil kah nali puasa le.
Ban ka hanali puasa, habis puasa wajib ka? Wajib qada. Ban wajib qada dalam wal kafaratu dan wajib buh kafarah. Wajib buh kafarah. Ya. Kiban tabu kafarah. Berarti kita nyo apabila terlakukan jima ba'wate uro Ramadan dengan keadaan sengaja, dia wajib qada, wajib buh kafarah. Wajib buh kafarah. Ya, berarti kan qada mentang yang wajib. Kafarah juga teman puta yang gekun kafarah dan puta yang wajib tabuh ke kafarah. Dengan sebab kita nyota mujima di dalam bulan Ramadan. Yang pertama wajib ke kafarah ta pemerdeka rakabah yang mukminah. Ta pemerdeka lamit yang lamit yang mukmin. Ya. Menyabarakan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kejadian yang laginya nyan yang pertama sekali wajib buh kafarah ya beliau oleh lamit papayana. Jak bak kedenyo yang minta hai na lamit ini jak bak kedejih jak holain pokoknya jak minta lah. Ya minta lamit. Bandna lamit lihat beliau lamit yang mukmin yang Islam. Cok lamit kah lamit merdeka. Nyan ke kafarah nyan ke kafarah puasa. Ya. Lamit nama buah. Buah. Udah. Jual beli. Yang ke lamit budak. Yang diperdapatkan hotel liah perangkat. Yang diperdapatkan hotel liah perangkat free. Hotel kali perangkat free, hotel di kalan orang Islam tinggal tinggal perumah daripada kafe tersebut dia cok siapa rumah. Nyan yang gekun dengan lamit. Ya. Kadang kafe pakai ban pu Islam lah. Sehingga dia ke lamit yang dia ke lamit yang mukmin. Ya, kah? Fa illam yajid maka jika tidak memperdapat ianya seseorang akannya lamit menyo gedanyo jino hana ada mengle lamit hana ada payah dawa. Ikede hana mekat urang yang na lamit pihak na. Ya, hana dapat dapatkan hana ada meng lamit fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka berpuasa ianya seorang 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut puasa. Ya, ni kala. Baik dah pergi mangat. Han. Nyan pedahai sebab biuk sagai. Roh mupubuat wata, roh mupubuat jima di dalam urau puasa. Liah wajib qada, wajib buh kafarah. Teman bak masalah puasa 2 bulan menturut-turut. Pedahai puna kali riyo qada. Liah qada surah baru puasa 2 bulan menturut-turut. Ya. Nyan kepu puasa 2 bulan. Gelantau kafarah. Yang hana dapat dapatkan muno. Riyo pemerdeka lamit. Hana dapat dapatkan. Ya, hana ada demang lamit. Maka gelantau daripada lamit wajib puasa 2 bulan betul-betul. Dah tinggal puasa surau saja. Tapi wajib kata 2 bulan. 2 bulan. Ini pijak. Ya, Kak. Ya, Kak. Nah, pilihan apa tu? Fa illam yastati'. Ya. Maka bila seandainya hang sanggup dah puasa 2 bulan. Kadang 2 bulan berturut-turut hang sanggup dah puasa air. Kah, kadang hai tindik mesuro mentang hang ada puasa pulang 2 bulan. Ya, menyabuna yang pertama ke pemerdeka lamit yang mukmin, yang kedua ke puasa 2 bulan berturut-turut kan balai. Yang pertama pun you minta lamit, hana lamit you puasa. Dan mesti seandainya han sanggup berpuasa. Yang bagaimana? Fa'it'amu sitina miskinan bi makanan kepada orang miskin kepada 62 orang
Ya, beri makanan kepada 60 orang miskin. Teman menyatakan daji roh tajimak lam puasa 3 minggu buat orang puasa. Mam menyatakan nak beri beras pada. Tiura mentang you beri beras 60 orang kepada 60 orang miskin. Nyan tiura dah menjimak. Teman naruh dah menjimak masa 3 minggu lam puasa. Hai kadang roh pengantin baru segala puasa menikah le. Ataupun segala puasa muka. Segala puasa pesta le. Onenyan ka merumpuk puasa. Memang banyak buat merumpuk puasa. Garu menjimak di dalam puasa. Nyangka. Padum orang miskin tanya beri makanan? Teman kepada sira orang miskin tersebut padum tajuk. Ya, mudun akan satu sabah mud. Kepada sira orang miskin giujuk sabah mud. Sabah mud jumlah ngan mok katanya leh boh mok. Di tengah hari. Berarti di tengah hari. Leh boh mud di tengah hari. Menyo 60 boh mud leh pluh hari. Kepada leh 60 orang miskin. Hasil orang miskin leh sabah mud. 60 orang miskin 60 mud. Sabah mud di tengah hari 60 orang miskin. Leh pluh are payah hajuk si urau ta mujima lam urau puasa. Si urau. Yang si urau. Bagi-bagi. Ya. Buat mangan. Efek rayu. Resiko rayu. Ya, rayu resiko. Payah dapat biar cara sebab menton-tonton. Ya. Kan si urau. Cuman dah bayangkan lagi bila seandainya roh sampai truk 3 minggu. Cuman padum dah beli. Dah buat beri kan? Kah? Mana ladum orang paling. Nyan iaitu hukum orang yang menjimak di dalam urau puasa. Nyan hukum orang yang menjimak di dalam urau puasa dan juga ganjaran bagi orang yang menjimak di dalam urau puasa. Nya ulah. Nyona kena ni mengkawin dia. Ya ulah. Baik mengkawin segala puasa. Lam puasa. Baik mengkawin segala puasa. Baik menikah segala puasa. Pajam menikah bahlil sehari raya gitu. Ya. Ada baru. Kah? Hana payah mengkeratha tadi. Nyam nya puasa bahaya. Ya, kah? Kajiannya wallahu a'lam bishawab.